Hai, get ready with me. Petang ni saya nak masak ikan cencaru sumbat sambal. Okey, jom. So first kita blenderkan bawang merah, halia, bawang putih dan juga cili kering. And then lepas tu kita panaskan minyak dan kita masukkan biji halba. So kita tumiskan yang kita dah blender tadi. Next, kita perasakan dengan gula. Gula ni aku masukkan 1 sudu setengah. Dan lepas tu kita masukkan 1 sudu garam. Dan juga setengah sudu cili. Cili? Ajinomoto lah. Dan lepas tu kita kacau-kacau dan kita masukkan air. Lepas tu kita tutup. Kita bagi rendah yang pertama. Okay, so lepas tu kita masukkan air asam. And then lepas tu kita renahkan untuk kali yang kedua. Sebab kita takut nanti lada tu tak masak. Jadi korang nanti akan mudah untuk sakit perut. Okay, next. Lepas tu kita dah siangkan ikan ni. Kita dah belah perut di belakang ni macam gitu. So lepas tu kita masukkan sambal yang kita dah masak tadi tu. Sambal ni dia rasa macam like asam pedas tapi sedap, superb. Dia ada rasa masam, manis, pedas. Okay, so next lepas tu kita bakarkan dia. Jangan lupa bakar ni, yang ni tak perlu minyak. Tapi kalau korang nak letak minyak pun boleh. Sebab aku nak macam healthy, so aku bakar tanpa minyak. So inilah kejadian. Okay, it's done. Ikan cencaru sumbat sambal. Selamat mencuba korang.